adakah formula yang sama akan dibuat juga oleh PRN Melaka nanti? Tidak semestinya. Dilihat kepada perkembangan setempat. Situasi setempat. Di Melaka mungkin lain ceritanya. Kerana di Melaka, Barisan Nasional kosong dalam parlimen. Semua parlimen dimenangi oleh yang besarnya ialah Perikatan Nasional PAR Bersatu. Yang baki lagi DAP dengan PTR dan Amanah. Adapun Dewan Negeri UMNO yang menang banyak. Dan di sana ada kursi-kursi yang kita dapati dalam parlimen memenangkan undi-undi Perikatan Nasional. Namun kita akan berbincang pembahasan kursi dan cara lain daripada Negeri Sembilan. Dapat Sri, mungkinkah keputusan malam ni akan memberi tekanan kepada Putrajaya untuk ubahkan parlimen pula? Terpulang kepada perasaan dia sendiri. Adakah dia anggap tekanan pada mereka atau tidak? Pulang pada mereka, tanya mereka. Itu. Lepas ni adakah parti-parti Melayu lain akan dibawa masuk dalam Perikatan Nasional? Ya. Parti-parti Melayu lain akan dibawa masuk dalam Perikatan Nasional selepas kejayaan besar ni tadi. Parti-parti Melayu keseluruhannya dah masuk. Dan Perikatan Nasional dan bersama dengan Barisan Nasional, Perikatan Nasional. Dah masuk. NGO sudah bersama dengan kita. Ya. Macam parti berjasa ke apa ada nampak peluang akan masuk Perikatan Nasional akan datang? Berjasa ada pendirian dia sendiri. Dan kita merakamkan duka cita kerana langkah dia langkah yang salah. Dia nak dapat undi-undi Islam tetapi memecahkan undi Melayu Islam untuk beri kemenangan kepada DAP. Okey.